Assalamualaikum dan selamat malam. Jam menunjukkan 10.45 malam. Masa ni kita baru nak balik. Tadi pagi kita macam biasa kita buat kuih. Okey, siap lebih kurang pukul 2. Kita mandi-mandi, main Johor bersama, siap-siap. Lebih kurang pukul 3 kita keluar hantar kuih setiap hari ya. Cuti hanya raya pertama saja cuti. Raya puasa itu kita cuti. InsyaAllah raya haji macam tahun lepas pertama kita jual dah. Tapi tahun ni insyaAllah lah, kalau tak ada arah melintang kita akan start raya pertama dan seterusnya. Tengok KDL dah bersama. Lepas tu kita settle takut tap-tap bersama. Kita relax bersama. Settle atas kuih. Kita relax sekejap, makan nasi kapur rehat-rehat. Selepas maghrib lebih kurang pukul 8.30 gitu lah. 8.30 lebih kurang gitu kita sambung COD OD perfume serius memang wangi adalah antara produk OD ya. Kita settle COD produk. Mana yang puh tu macam biasalah. Puh setiap hari macam biasa. COD malam. Gitu. Alhamdulillah rezeki orang kata sentiasa usaha tawakal. Jangan kita fikir susah nak cari rezeki. Bukan susah sebenarnya. Rezeki kita kena tetap dah, tapi kita kena usaha. Banyak atau sikit kita kena bersyukur atas rezeki yang kita dapat. InsyaAllah jangan kita pernah merasa susahnya, tapi kita kena rasa senangnya kita buat kerja. Alhamdulillah rezeki itu datang dari usaha kita. Selamat malam. Jangan lupa subscribe ya.